Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat 17 Julai 2026 Masihi bersama dengan 2 Safar tahun 1448 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.22 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini selepas pada buat video review baju kostum Merdeka bundle tu kan. Saya umur 8 tahun tu. Bekas adalah yang saya beli pada 2 tahun lepas pada anak saudara saya tu. Jadi saya terus pergi hantar kepada budak tu lah. Hafiz anak dia tu. Dia anak orang yang kurang berkemampuan lah. Boleh katakan kurang berkemampuan. Jadi saya pergi ke dia lah. Sekali dengan tanjak baru dan juga keris. Sebilah keris. Dua bilah keris yang saya beli kemarin. Sampai kemarin. Jadi saya sampai ke tanjak hari itu sekali. Beli dua. Sampai minggu lepas dengan sekali kata. Samping baju dan juga samping baju surat bandar tu lah. Bandar anak saudara saya tu. Lepas tu saya tambah baru samping dengan keris. Lepas tu pergi sampai saja kedai kemarin dalam 7 kemarin. Masa ada buat video tu saya pergi dah. Dah 7 lebih kita lah. Cerah lagi semasa cuaca cerah. Suasana pun masih cerah lagi lah. Juga dia tu. Setelah dia tu bawa klik daripada main di tanah tu. Kemban tu. Tanah tu. Pada bola tu. Kat masjid tu lah. Lepas tu saya pun terus pergi ke kedai PP untuk minum petai seperti biasalah. Minum petai. Lepas tu hampir masuk maghrib saya balik ke rumah. Semaya maghrib di rumah dan semaya isyak. Semaya maghrib dan isyak di rumah. Barulah lepas isyak baru keluar pula. Keluar minum malam pula. Lepas tu balik main internet seperti biasalah. Balik pula dalam pukul 12.40. Tidur dalam pukul 2.30 pagi. Bangun dah 50 minit pagi. Pagi tadi bangun 6.50 pagi. Lepas tu pagi ni hari ni ada pagi hari ni clear gun ni lah. Clear ni lah. Pindah ke memori ni lah. Lalu ni pindah ke memori ke data pun ni ke telefon ni. Biasanya saya akan main telefon ni. Ni telefon kedua saya kan. Jadi saya pindah memori ni. Lalu malah muka ni kan tak sebab internet. Jadi penuhkan memori dah telefon ni. Jadi saya sebab rakan ni kadang-kadang sering dah juga saya guna untuk rakan ni. Biasanya saya pakai ni untuk rakan ni. Kerana memori tu pun tak nak lampu banyak sangat aplikasi dah. Aplikasi pun setengah buat dah. Kalau saya tak guna je buat lah. Kalau tak rasa tak guna ni. Malah saya jari guna saya buat lah. Dan tak pergi mana dah tu. Asalnya boleh nak guna juga asalnya, tapi kan ada juga nak guna tapi kan kalau saya tak guna tidak terguna lagi. Jadi aplikasi penting-penting yang saya tinggal dalam ni. Jadi gitulah. Lepas tu ngatuk aja tidur dah. 7.30 tidur. Sambil tidur. Tidak memori kembali itu. Tertidur bangun pada pukul 11.30. Lepas tu sambung balik Bluetooth. Lepas tu ada sempat di video. Lepas tu dah ada pukul 1 saya terus pergi ke masjid untuk semaya fardu Jumaat. Lepas tu lepas pada fardu Jumaat ada orang ajak pergi makan ke tu buat semaya hajat dan juga ada jamu lah sikit lah. Untuk buka kedai. Untuk buka kedai. Untuk jual lah, start menjual dan makan. Lepas tu saya tu pada sesat makan tu saya terus balik ke rumah lah. Sambung balik kerja di rumah ya. Semaya asar dah ada pukul 6 tak dibawa semaya asar. Lepas sudah semaya asar tu saya terus main ke sini lah. Dekat hotel tu lah. Ni ada berdua saat ni. Terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.